Kita sekarang dekat Masjid Desa Jaya Johor Bahru. Kita nak tengok lembu korban kita pada esok hari. Jom. Nah. Kita boleh tengok lembu. Ayo. No. No. Inilah. Oh, yang besar saja. Lembu nombor 11 lah. Berapa kilo? Kita anggarkan lebih kurang dalam 100 lebih. 100 kilo lebih ke lembu korban kita pada tahun ni. Agak-agak berapa ramai orang boleh dapat daripada 100 kilo ni? 100 kilo ni kalau kita dah masak apa semua, boleh untuk cecah sampai 1,200 orang makan. 1,200 orang guys. Jadi lembu kita orang nombor 11 ni antara yang terbesar dekat sini lah untuk korban betul. kali ni. Ya. Saya dah pilihkan lembu ni lah yang maknanya yang terbaik lah. Yang terbaik yang paling banyak. Okey, alhamdulillah. Lembu kita untuk korban tahun ni yang nombor 11 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Baik dia. Ini semua kita ada kita dah hantar. Terima kasih Mohok, MB Kuat serta Fizi Garage menjadi antara penyumbang kita untuk Hari Raya Korban tahun ini.